Makan sikit lagi ya. Ha, sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Bagilah ada tenaga. Kalau tak makan tak ada tenaga ni. Ini lemah, susah masuk uat pula lagi. Satu hal lagi kita ni. Umi dah lah banyak kerja. Makan dulu. Ni pandai, ni dah besar. Ni bukan baby lagi. Ni dah besar. Jangan tumpah makanan, jangan tumpah. Pandai. Dia makan okey, tak tumpah. Walaupun sikit-sikit, sentiasa bagi. Dia kalau tak tunggu memang jatuh. Along tak payahlah makanan orang. Ini makanan orang demam kalong. Kenik ni jadi pembersih. Dia makan licin. Kalau jatuh tu dikutip. Dia tak sepah makan. Kalau dia sihat dia tak macam ni. Ya Allah, Along. Ada pulak yang ini si Gorgon ni. Halo, kamu ni Gorgon. Nampak besar badan dia. Awak tak demam. Tak apa ni Gorgon ni. Aduh, Gorgon. Awak bukan demam Gorgon. Nak makan juga makanan orang. Susah lagi ni. Ni Gorgon. Badan dia panjang, besar. Dah macam mengkun dah. Tapi dia bersin sebenarnya. Tengok. Dia makan orang sakit, orang demam ni. Nik, nak makan? Baru nak bangun. Semalam tak boleh bangun dia. Hari ni bangun. Makanlah. Tak payah suap lah ya. Alah, hasian. Kurus sangat ni. Saya tak tahu dia demam. Nampak kurus badan dia. Aduh, tak tahu. Doktor kata tak adalah sakit. Tu, doktor kata dia sakit merajuk. Yalah, aduh, hai. Okeylah. Dah okey dah. Makan sendiri ya. Semalam bersuap. Ya Allah. Hari ni alhamdulillah ni. Okey ni. Dia kalau merajuk macam tu lah guys. Dia kalau merajuk saya tak tengok dia tak apa dia. Lah bukan tak tengok apa pun. Sebab kita busy dengan kerja. Busy dengan yang lain-lain. Dan sibuk juga kita kerja sana sini kan. Jadi macam mana nak terlayan dia. Tapi kalau dia mengiau tu. Dia nak ikut tu. Kena bawa. Kalau tak memang dia akan demam lah. Demam macam ni. Sampai kurus kering. Tapi itulah. Doktor cek tak ada. Doktor kata layan aja. Itu je lah sebab doktor pun tahu sejarah dia macam mana kan. Sejarah dia kecil kalau dia merajuk memang dia orang kata kejung lah dia ni. Ni barulah. Ini pun sekarang ni pujuk makan. Dia tak nak makan, tak nak minum. Kena pujuk lah dia. Kena makan benda yang wet food ni. Dry food tak nak. Kalau dry food pun tengok juga. Tapi doktor kata bagi dulu. Bagi dia squat badan dia. Dia happy. Barulah tukar makanan dia. Ini kena pasalah bagi. Aduh, sabar je lah kenik.